Hai, salam sejahtera semua. Pastinya ramai yang tertunggu-tunggu. Apa pendedahan saya berhubung strategi dan juga motif jahat di sebalik kenyataan beberapa orang pemimpin DAP yang dikeluarkan semalam? Ikut dan dengar sampai habis. Kita lihat kenyataan oleh YB Yobin, Another Reason to Celebrate This Year End, telah menimbulkan reaksi dan kemarahan ramai orang rakyat termasuk di kalangan pemimpin UMNO dan masyarakat. Ya. Lebih mengecewakan kita lihat beberapa pemimpin DAP dan PH yang lain turut mengeluarkan kenyataan yang hampir sama. Bagi saya ini bukan isu kecil ataupun soal salah cakap. Ini isyarat dan mesej politik yang disengajakan. Kalau kita lihat, komen tersebut, kenyataan tersebut masih ada sampai sekarang dan tidak dipadamkan. Rakyat perlu bertanya pada satu soalan yang sangat mudah. Kenapa mereka berbuat demikian? Dan jika benar DAP berjuang untuk rakyat, khususnya masyarakat Cina, kenapa hari ini mereka dalam keadaan yang tertekan di mana orang Cina sendiri marah dengan mereka? Kemarahan ini bukan dicipta oleh mana-mana parti lain. Dia datang daripada rakyat sendiri. Ini berlaku kerana semakin ramai sedar bahawa DAP hari ini tidak lagi bercakap soal rakyat, tetapi bercakap tentang bagaimana mereka mahu terus memegang kuasa dan menentukan hala tuju politik negara mengikut acuan dan kepentingan mereka sendiri. Kita perlu jujur dengan fakta. DAP kalah semua kerusi yang ditandingi dalam PRN Sabah baru-baru ini. Ini bukan kekalahan biasa. Ini adalah tamparan politik yang cukup besar bagi mereka. Mereka tahu sokongan mereka semakin mengecil kerana orang Melayu sudah lama menolak politik konfrontasi dan tahu agenda mereka. Orang India pula tidak merasakan pembelaan yang dijanjikan dahulu ini konsisten. Dan kini, orang Cina sendiri melihat dan mula mempersoalkan keikhlasan DAP. Apabila sesebuah parti mula kehilangan sokongan, selalunya mereka akan kembali kepada satu senjata lama dia, iaitu provokasi dan emosi. DAP juga tahu menjelang PRN Sarawak yang akan datang, kita agak mungkin tahun depan, dia tidak akan memihak kepada mereka. Kerana kita dapat lihat prestasi GPS dan kepimpinan Premier Abang Jo ini sangat kukuh. Rakyat Sarawak umumnya melihat hasil dan bukannya retorik. Dalam keadaan ini, DAP sedang mencongak strategi dan mereka sedar bahawa ruang politik mereka ini semakin sempit. Dan apabila ruang semakin sempit, pastinya tekanan semakin tinggi. Dalam situasi ini, agenda utama DAP bukan lagi reform sebenar. Agenda utama mereka hanyalah bagaimana untuk kekal relevan, menang secukupnya dan menjadi kingmaker selepas PRU 16 nanti. Mereka tidak perlu menang besar. Cukup sekadar memastikan pihak lain berpecah dan lemah dan bergantung kepada mereka. Inilah strategi yang sedang kita lihat hari ini. Mereka bermulalah bermain wayang politik. Kenyataan kononnya memberi tempoh 6 bulan kepada PMX untuk melakukan reform, seolah-olah mereka bersedia untuk keluar kerajaan. Jangan terkejut kalau mereka keluar, kerana mereka mahu supaya tekanan itu dijauhkan dan tidak menjadi sasaran kepada serangan rakyat terhadap mereka. Ini bukan lagi soal prinsip. Ini adalah tekanan politik dan permainan persepsi yang mereka cuba tanam. Hakikatnya mereka hanya mahu nak kekal popular di mata penyokong mereka sendiri. Dan kita tahu mereka nak melepaskan tanggungjawab kegagalan mereka dalam kerajaan perpaduan ini kepada orang lain, khususnya kepada PMX. Dan akhirnya pastinya mereka mahu meninggalkan kekacauan dalam kerajaan supaya mereka boleh kembali selepas PRU akan datang. Dalam masa yang sama, DAP tidak pernah berhenti membuat provokasi supaya MCA maupun MIC keluar dari Barisan Nasional. Kenapa? Kerana mereka tahu MCA akan mempunyai jentera yang lebih tersusun sekiranya bersama dengan Barisan Nasional. Dan mereka juga tahu MCA akan mempunyai akses kepada sumber dan kerjasama yang lebih jitu. Dan mereka takut sekiranya MCA dan Barisan Nasional lebih bersedia dalam PRU akan datang. Maka mereka cuba lakukan sesuatu dan memastikan MCA ini terasing, lemah dan berpecah. Tujuannya supaya kawasan majoriti Cina boleh terus dipertahankan oleh mereka dengan mudah. Inilah strategi kuasa yang rakyat kena faham. Ini belum berakhir. Sebab itulah saya tegaskan, kita perlu lawan dengan akal, bukan emosi. Politik emosi ini hanya akan menguntungkan mereka yang bijak memanipulasi, dan politik berstrategi pula memerlukan kesabaran, kebijaksanaan dan kesatuan yang kukuh. Janganlah kita pula yang membuka ruang untuk dipermainkan. Kepada rakyat Malaysia, khususnya masyarakat Cina, saya menyuruh supaya kita sama-sama menolak wayang politik DAP. Kerana kita tahu DAP hari ini bukan berjuang untuk orang Cina secara ikhlas. Mereka bukan berjuang untuk siapa-siapa.
Mereka hanya berjuang untuk mempertahankan kerusi, kuasa dan agenda politik mereka sendiri. Ini terbukti selama mereka memegang kuasa selama 3 tahun dan 22 bulan sebelum ni. Apa yang mereka lakukan? Dan akhir katalah, kita perlu ingat bahawa bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Negara kita ni perlukan kestabilan, kepimpinan yang matang dan politik yang bertanggungjawab. Bukan provokasi yang berterusan demi kelangsungan kuasa. Saya yakin rakyat semakin bijak. Jangan lagi kita ulangi kesilapan yang lama, termakan dengan hasutan mereka, dan kita pastikan mereka ini ditanam dalam PRU akan datang. Teruskan bersama saya akan mengupas dan mengulas setiap strategi dan agenda jahat mereka dari semasa ke semasa. Kepada mereka yang setuju dengan saya, share, like, komen.